Aku tunjuk kau leaking dia. Nampak ni guys. Nampak tak ni? Ini level apa tu? Tengok dekat dasil dia. Nampak dasil dia? Weh, teruk. Kau tengok batang fork dia. Oh, mandi mat. Mandi. Oh, ini dah level lain ni. Satu lagi aku perasan, aku takut batang chrome dia makan. Bintik ni guys. Ini nampak macam biasa kan? Ini kalau kau bawa, kau masuk minyak macam mana pun, ini boleh jadi punca leaking ni. Oh, seram. Tengok ni, minyak memang dah barai habis lah. Aku tunjuk lagi satu guys. Ya Allah. Kiri kanan ni. Bila minyak fork turun, kena dekat kaliper. Korang tengok kaliper dia. Sini berminyak. Nampak? Dekat bahagian brake pad ni kau tengok bagaimana korang brake dalam keadaan brake pad ni ada minyak. Memang cuak weh, menggelongso. So sebelum korang punya fork tu leaking teruk sangat macam ni, baik korang cek siap-siap. Sebab kita takut batang chrome dia makan. Bila batang chrome makan, dia tak makan ratus lah, dia makan ribu. Okay, jangan jadi macam ni. Semoga manfaat. Jumpa ada lagi di Ni Motorsport, pusat servis teknik kilang anda. Bye bye.